Pernah tak anda rasa kulit makin kusam walaupun dah cuba macam-macam skincare? Atau makin risau sebab parut jerawat, jeragat dan warna kulit tak sekata makin jelas bila tak pakai makeup? Ramai orang keliru antara brightening dan lightening. Dua-dua bunyinya macam sama, tapi sebenarnya sangat berbeza. Brightening bermaksud nak jadikan kulit nampak lebih berseri dan glowing. Ia tak ubah warna kulit, tapi bantu kurangkan kusam, licinkan tekstur dan naikkan seri semula jadi. Bahan yang biasa digunakan ialah vitamin C, niacinamide dan glycolic acid. Tapi kalau anda ada masalah macam tumpuk gelap atau parut jerawat, anda perlukan produk lightening. Ia bantu kurangkan melanin berlebihan di bahagian tertentu supaya tona kulit nampak sekata. Antara bahan yang biasa digunakan ialah kojic acid, alpha-arbutin dan kadang-kadang hydroquinone. Jadi penting untuk kenal pasti apa masalah kulit anda, baru boleh pilih produk yang betul. Kalau anda nak tahu produk mana yang sesuai dan selamat, tengok caption di bawah ya. Jangan lupa like, follow dan subscribe untuk lebih banyak info skincare yang jujur dan mudah faham.